Tanam sendiri ketumbar bukan saja jimat duit, tapi puas hati bila tengok pokok hidup subur depan mata. Jom tanam ketumbar. Mula-mula dapatkan benih, tabur dalam tray, media menggunakan peat moss. Tabur je banyak tak apa sebab bukan semua bercambah nanti. Tutup balik benih tadi dengan peat moss, ratakan dan siram dengan air. Letak tempat redup. Biasa benih 3 ke 5 hari bercambah. Bila dah bercambah, dedah pada cahaya. Walaupun hanya sebiji 2 yang bercambah, dedah juga pada cahaya. Nanti yang lain akan menyusul bercambah juga. Lepas 14 ke 20 hari, sedia untuk pindah ke pasu. Kalau nak senang keluar anak pokok daripada tray ni, kau berjuluk dekat bawah dia. Lepas tu, peat moss tu janganlah tengah basah sangat. Nanti dia mudah lerai. Masuk anak pokok tu dalam lubang. Lepas tu tanam ni janganlah tanam dalam sangat. Paras-paras tanah tu je. Tanam je sekelompok macam tu, tak perlu leraikan satu-satu pokok. Baja, saya guna baja NPK 16. Koma nak guna baja-baja lain yang koma yakin pun tak ada masalah. Tabur setiap minggu. Pokok ni saya letak tempat yang kena cahaya 4 jam je. Kalau rajin gembur-gemburkan tanah tepi pokok tu, naikkan bagi dia pegang pokok. Tak ada letumbang. Sebulan ke atas dah boleh nak ambil untuk makan.